Azia aku aku nak convert dia pergi ke Azia AC1. Okey. So untuk barang-barang dia, ni aku nak tunjuk ke korang. Bumper ni aku dah siap cat apa semua bumper aku ni. Okay, ni dah siap cat dah semua. Ni bumper depan. Okay, ni bumper belakang. Okay. Okay, so ni aku punya kereta sendiri. Projek aku sendiri aku buat untuk convert aku punya kereta ni. Ni memang aku beli memang untuk aku buat projek kereta projek ni. So nanti kejap lagi aku tunjuk progress lah. Okay, ni untuk nak jadikan dia daripada Azia ni nak pergi ke Azia AC1 tahun 2014 2016 2015. Okay, yang aku boleh tukar lampu depan, bumper punya set depan. Lepas tu wiring lampu kena buat. Lepas tu fog lamp punya lampu nanti fog lamp punya wiring pun kena buat. So dengan bumper belakang. Okay. Ini side skirt aku dah masuk dah. Aku dah masuk yang SE. Aku dah masuk Azia yang G Extra ke SE tak silap aku 2020 punya. Tapi bumper depan belakang pakai SE1 punya. So okay, lagi satu aku nak cakap okay, untuk bumper Azia AC1 ni, dia punya sensor dia ada lubang sensor. Ni dah ada lubang sensor depan belakang. Okay, dah ada lubang sensor. Okay, ni pun ada lubang sensor. Lampu belakang ni pun ada lubang sensor. Okay, untuk sensor Azia AC1 ni, dia masih sama lagi dengan Alza. Alza first model, Alza second model. Lepas tu dengan Myvi EZI lagi best. Dan juga Myvi lagi best SE. Dia masih sama lagi lah. Okay, untuk Azia punya bumper yang SE yang seterusnya SE2, SE3, SE2 masih sama lagi sensor dia. Untuk SE3 dia dah tak sama dah sensor dia. Sensor dia dah makin dah kecil sikit. Dia dah sama macam Myvi G3, dah sama dengan Beza, dia sama dengan Alza V3. Jadi lubang sensor dia ni nak kena, so lubang sensor dia ni aku pakai balik sensor Alza lama aku cuma pasang je lah. Tapi untuk Azia yang Azia E ni dia tak ada wiring, dia tak datang siap dengan wiring sensor depan. Dia tak sama macam Azia SE yang model SE punya. SE dia ada button kan dekat dashboard tu dia ada button. Yang ini Azia E dia tak ada. Yang manual punya tak ada. Okay, so nanti kejap lagi aku akan tunjukkan dekat korang. Aku akan convert convert body part ni aku tunjuk aku buka proses macam mana. Bukan aku tunjuk cara nak pasang tau, aku dah buka nanti kan aku tunjukkan dekat korang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng. Ini sambungan video aku yang episod yang seterusnya lah untuk Azia aku. Okey, hari ni aku nak beritahu kepada korang ni hasil daripada selepas daripada aku convert lah. Yang macam aku cakap tu aku nak buat convert. Okay, sebenarnya itu hari aku dah siap dah video aku. Aku dah siap edit, dah siap apa benda apa semua. Tapi aku tak tahu tiba-tiba video tu mungkin aku terdelete agaknya. Jadi aku tak perasan, jadi ni terpaksa aku buat video baru. Okay, Azia aku ni aku beli ialah Azia E, maksudnya Azia manual lah. Azia manual yang first model punya. Jadi aku buat keputusan dan juga plan aku beli kereta ni adalah kereta projek lah. Aku nak buat kereta projek aku lah. Pasal aku dalam bidang kerja pun bisnes dalam bidang otomotif. Aku buat macam contoh macam kereta repair kereta accident. Macam customer nak convert pun aku buat. Jadi sekali jalan aku pun ada minat juga dekat model Azia ni. Jadi aku pun buat convert lah. Buat masa sekarang apa yang aku buat yang simple-simple dulu untuk kereta ni lah. Jadi aku akan beritahu apa benda yang aku dah buat dekat Azia aku ni. Okey. Nanti aku lampirkan gambar kereta ni masa aku first aku beli. Aku akan lampirkan lah. Selepas daripada aku convert, okey inilah hasil dia. Okey, apa yang aku dah convert dekat Azia aku ni, aku dah convert kepada model AC1. Azia AC1 punya body part. Okay, untuk yang first sekali aku buat, aku tukar side skirt lah. Side skirt dia ni adalah side skirt Azia Advance untuk 2019 tak silap aku lah. 2019, 2020. Pasal target aku last model aku nak convert adalah Azia Advance untuk luaran dia. Okay, yang sekarang ni apa yang aku dah convert kan, kalau tengok belakang dia. Okay, belakang aku dah pakai bumper Azia AC1 punya Azia AC1. Okay, inilah hasil dia daripada apa yang aku dah convert.
Tinggal lagi wiper je tak ada. Wiper aku belum pasang lagi. Okay, kalau korang tengok. Okay, bumper belakang Azia ni, Azia AC1 dengan Azia AC2, dia pakai bumper yang sama Okay, dia pakai bumper yang sama. Aku minat sebab dia ada reflektor dia punya bumper dia ni, dia lebih kepada pengaruh Myvi lagi best SE. Dia original punya model dia memang bumper dia memang macam ni, dia ada reflektor. Bila bumper ni dia ada reflektor, dia lagi cantik sebenarnya. Jadi aku minat untuk convert bumper belakang ni. Pada aku memang dia agak cantik berbanding dengan Azia yang lain Azia lama yang lain Pasal model ni satu saja, yang model ni dia ada reflektor. Dan juga sebab aku minat dia, sebab dia ada diffuser belakang ni. Diffuser ni lebih kepada model ni, dia lebih kepada pengaruh Myvi lagi best SE. Masa keluaran dia sama keluaran dengan Myvi lagi best SE. Jadi dia ada pengaruh sikit dengan dia punya bumper belakang dia ni. Okay, ni untuk belakang Okay, untuk belakang ni aku dah masuk spoiler. Masa tu spoiler tak ada. Lepas tu lampu aku dah tukar SE punya. Lepas tu bumper aku dah pakai SE1 punya. Okay, lepas tu nombor plate punya font pun aku dah tukar. Okay, jadi yang seterusnya aku dah buat dekat kereta ni. Okay, side skirt ni sama dengan Beza. Sama dengan Beza 2020 punya. Okay, lepas tu yang seterusnya aku dah buat side mirror standard Rahmah ni. Aku spray warna putih. Aku spray warna putih. Nanti satu hari mungkin aku akan tukar Tapi pada aku benda ni, pada aku nanti ujung-ujung baru buat. Okay, untuk yang seterusnya kita tengok depan pula. Okay, untuk belah depan ni inilah dia rupa Azia AC1 Azia AC1. Okay, Azia AC1 ni aku minat dia sebab dia punya bentuk muka depan dia ni, grill besar. Dia lain daripada yang lain dia lain daripada yang lain. Okay, lampu kena tukar. Okay, lampu ni dia sama pakai Azia AC1, Azia Rahmah, Azia E, Azia E tu Azia Rahmah lah. Lepas tu tak silap aku Azia G, G Extra, dia sama pakai lampu ni, tak silap aku Okay, lepas tu sensor aku pakai sensor. Pasal bumper ni dia ada lubang sensor dia ada lubang sensor. Lubang sensor dia punya sensor bentuk dia sama pakai dengan Myvi lagi best SE. Lepas tu Alza first model first model tapi V1 dengan V2. Okay, bumper dia punya lubang sensor dia sama pakai. Okay, lepas tu bumper ni aku kena tambah fog lamp cover dengan fog lamp molding yang chrome. Okay, lepas tu grill hitam kena pakai juga. Lepas tu dengan grill chrome. Okay, inilah hasil dia. Okay, inilah hasil dia. Azia dari Azia E first model convert Azia SE first SE1. Okay, ini lampu projektor lampu projektor. Lampu asal ni dia pakai lampu reflektor. Lampu reflektor ni maksudnya high beam dengan low beam dia sama. Lepas tu dah convert kepada SE1 ni, lampu projektor ni low beam dengan high beam dia asing. Jadi kena pakai harness Okay, lepas tu untuk signal dan juga lampu mata lalat pakai yang lama punya balik. Boleh pakai lama punya balik. Okay, lepas tu bumper ni aku dah siap cat. Balik. Aku cat ikut warna body asal. Okay, lepas tu apa lagi aku buat? Okay, yang aku dah buat seterusnya exhaust 44 aku dah refurbish balik. Aku dah kasih keras balik. Keras sikit daripada standard. Lepas tu aku masuk spring sport. Okay, lagi yang seterusnya apa? Okay, yang seterusnya belah dalam apa yang aku dah buat. Okay, yang belah dalam apa yang aku dah buat. Okay, aku dah pakai meter OBD. Meter OBD ni aku dah pakai meter OBD. Aku plan sebenarnya, aku ingat aku nak tukar meter yang ada RPM. Tapi pada aku untuk first stage ni aku pakai ni aku pakai OBD dulu. Okay, yang seterusnya Azia E. Untuk side mirror ni, Azia E ni dia tak ada tempat adjust ni dia tak ada adjust. Adjust ni untuk apa sebenarnya? Okay, adjust ni sebenarnya dia untuk night view. Night view ni maksudnya dia boleh satu gelap, satu terang. Okay, tengok dia ni gelap. Okay, yang ni terang. Yang ni normal. Yang ni macam aku suka pakai yang gelapnya. Pasal aku ada gabung silau. Bila aku ada gabung silau, aku tak suka pakai yang normal macam tu. Bila kereta belakang diikut belakang, kereta belakang dia pakai LED. Jadi aku agak silau. Jadi aku tak suka. Okay, yang seterusnya untuk lampu LED ni aku padankan dengan menggunakan mentol LED high beam dengan low beam aku pakai LED nama jenama ni Yiri ni aku beli kat Shopee lepas tu lampu high beam dengan low beam aku pakai LED. Lampu mata lalat pun aku pakai LED. Lepas tu kiri kanan ni sama aku dah pakai ni
Ini lepas tu aku pakai harness tu. Okey, ni harness ni. Harness. Maksudnya harness ni kita masih mengekalkan wiring yang lama. Lepas tu harness ni daripada satu dia pecah dua. Maksudnya dia pergi ke low beam dengan high beam. Jadi kalau tak ada pakai harness ni, nak kena wiring dia lagi mahal lah kalau ikut kan. Okay, lepas tu aku dah tukar absorber mounting kiri kanan aku dah tukar. Okay, aku dapat kereta ni sebenarnya agak untung owner lama dia memang jaga. Semua barang semua original lagi Walaupun dia model ni tahun 2015, tapi kebanyakannya majoriti barang-barang part dia aku tengok semuanya masih original lagi. Dia belum tukar lah. Termasuk masa tu absorber aku pun yang aku refurbish balik tu pun masih ada chop Pro 2 lagi. Masih original lagi dah. Okay, siapa-siapa yang berminat, okay, ni aku nak beritahu siapa-siapa yang berminat nak convert dia punya Azia dia, okay, nak convert dia punya Azia dia daripada Azia E nak pergi convert AC1 ke AC2 ke, lepas tu Azia Advance ke, boleh roger-roger aku kalau korang betul-betul nak buat, kita boleh bincang harga, tengok macam mana kemampuan yang korang mampu. Lepas tu kita proceed buat. Nanti bila dah siap, nanti kita akan buat konten lah untuk customer punya kereta. Okay, untuk sensor ni sebenarnya macam Azia E ni dia tak ada dia tak ada wiring. Kalau Azia SE dia ada wiring dia. Ini aku letak je sensor betul ni, sensor original. Tapi aku ada spare untuk Alza aku dulu. Jadi aku simpan, jadi aku pakai balik sensor ni. Masuk gitu je supaya dia tak berlubang. Okay, dia depan belakang sama. Belakang pun dia ada sensor juga. Belakang pun ada sensor, pun sama kat sensor ori. Tapi untuk Azia E, reverse sensor tak ada. Macam aku tak kisah, tak ada reverse sensor pun aku tak kisah. Kalau ada reverse sensor pun okey, tak ada reverse sensor pun aku okey. Sebab aku bawa kereta biasanya aku tak follow pada sensor. Memang ikut gerak hati. Daripada dulu bawa kereta, orang mungkin dah biasa kot aku kan. Okay. So buat masa sekarang ni, ini saja yang aku dah buat pada Azia aku. Untuk next plan. Okay, apa untuk next plan aku pada Azia aku? Okay, next plan aku, projek aku yang seterusnya, aku nak spray rim aku ni. Pasal aku rasa macam aku masih sayang lagi dengan rim original ni. Pasal aku lebih utamakan keselesaan lah. Keselesaan tu maksudnya, kalau macam contoh kita tukar sport rim, kalau kita tukar sport rim kan, kita kena beli satu center cone. Lepas tu kita kena beli balik, kena tukar lagi dia punya tube. Dia kan, ada yang dekat tempat kita pump tu. Kan, dapat tube ni kita kena beli. Lepas tu nut lagi kena beli. Agak modal lah sikit pada aku, macam tak apa-apa penting lagi. Tak apa-apa mustahak. Aku nak try buat rim ni dulu. Kita main standard modified dulu. Standard modified ni maksudnya kita masuk barang-barang standard, kita ubah, tapi kita masih mengekalkan barang-barang standard dia. Kita tak ada ubah macam barang-barang aftermarket. Tak ada. Tu maksudnya modified, standard modified lah. Maksudnya rim ni, okay, next plan aku nak spray rim ni kemungkinan warna hitam kilat ataupun warna dark grey. Bukan dark grey macam Alza punya rim tu, tapi dia gelap lagi. Okay, lepas tu next plan aku nak antiras yang bawah ni semua. Aku nak antiras, aku dah beli dah antiras. Aku nak antiras 44 wheel arch ni. Lepas tu yang seterusnya aku punya plan, apa lagi so plan aku banyak sebenarnya. Banyak plan aku sebenarnya untuk Azia ni. Untuk Azia ni aku nak buat projek. Cuma nanti kita akan update satu-satu video. So setakat ni itu saja. Oh, lagi satu ni lupa pula aku. Wiper ni aku dah tukar. Daripada wiper original aku tukar wiper ni, jenama ni. Okay. Wiper itu hari, wiper yang original dia Bosch tu, dia dah bergegar kan. Dia dah mungkin dah keras. Jadi tukar wiper ni dia okey, dia smooth balik. So pada pandangan aku untuk kereta aku sendiri, buat masa sekarang ni aku berpuas hati dengan apa benda yang aku dah buat. So aku sangat-sangat teruja lah. Okay, sebenarnya Azia ni dah lama aku dah minat, aku nak pakai. Cuma aku tak ada, yalah biasalah kita, macam aku tak nak push sangat dari segi duit kan. So ada rezeki ada. Tapi Alhamdulillah sekarang rezeki dapat pakai Azia. Walaupun Azia lama, tapi Alhamdulillah
Janji dia kereta kecil. Aku minat kereta kecil sebenarnya. Okey, lagi satu lupa aku. Untuk next project aku juga, aku plan ni aku nak masuk dia punya body kit GU body kit untuk Azia AC1 ya. GU body kit. Cantik gila baik. Cantik gila dia punya body kit GU dia. Nanti aku akan pasang depan belakang. Side skirt ni aku fikir dulu sama ada aku nak buka balik masuk GU punya side skirt ataupun nak kekalkan side skirt ni. Tapi kalau nak kekal nak main konsep body kit GU tu, kita tukarlah side skirt. Alhamdulillah lah, okey lah, tak adalah mahal sangat kan. So far itu saja aku punya video konten aku kali ni. Aku harap korang dapat, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow. Okay, siapa-siapa yang nak buat convert macam ni, korang boleh roger aku. Aku dekat area Seremban, Bukit Galena, kedai dekat Industri Gala. Tapi untuk pengetahuan korang, setiap yang order aku ambil pre-order 2 hari lah untuk kumpul barang. Nak kumpul barang ni kadang-kadang mencabar juga. Okay, so kita jumpa lagi pada video yang akan datang lah, untuk Azia aku ni. Okay guys, aku nak ucapkan banyak terima kasih pada siapa yang dah tonton video ni. Okay, jangan lupa apa-apa kalau korang berminat nak buat conversion untuk Azia korang boleh roger aku. Tak kira sebenarnya kereta apa, aku buat semua model kereta. Okay guys, apa-apa nanti roger. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.